Selamat pagi dan salam sejahtera guys. Selamat kembali ke BRJJ channel. Hari ini aku nak tengok akunya kebun 39. Sambil tuh kita berjalan-jalan. Sini ada jalan pertanian yang cantik. Tuh, jalan berbatu. Dan dikelilingi oleh kiri kanan sawit orang. Satu aku nak tunjuk dekat ke orang betapa suburnya sawit orang nih. Dia punya buah keliling. Jom kita tengok. Oke guys, itu dia. Orang boleh tengok dia punya pokok sawit, buah dah. Ini belum masak lagi lah. Cantik buah dah, keliling guys. Keliling tuh. Ini mau 10 tandan dalam nih. Tapi sejak air nih hujan dan air naik dekat sini, banjir. Akunya kebun sebelah sana pun ada masih digenangi air. Ini orang punya lah. Pokok dia nih. Dah tinggi gak nih? Paras-paras aku gak? Aku punya masih rendah sedikit daripada nih. Tapi ya nih, tengok buah dia cantik. Baju apa agaknya dia pakai nih. Moga-moga akunya nanti jadi macam ni ya. Atas pun ada lagi tu. Memang baju ada nih cukup cantik nih. Oke guys, cukup kita tengok. Kita meneruskan perjalanan ke kebun 39 aku. Ini pun bagus gak nih. Tapi batang dia besar, buah dia tandan dia agak kecil-kecil lah. Batang dia tu dia besar. Jalan pertanian ni agak selamat sikit. Sebab sebelum-belum ni banjir. Air dia tak adalah sampai menutupi jalan dia ni. Banyak nih kawasan sawit semua. Ini orang punya lah. Tuh, sampai ke sana. Tuh, ni ada anak pokok pula. Ada yang nak tanam baru mungkin. Ataupun dia nak ganti yang dah mati tu. Akunya kebun 39 sana. Jadi aku terpaksa berjalan kaki. Bukan boleh je naik kereta, tapi takut kena pelepas sawit nanti crash. So kita jalan kaki ya. Aku nak pergi tengok saja. Aku tahu kawasan tu memang kena banjir. Kita betulkan apa yang boleh kita perbetulkan nanti. Sementara ada nak jadi besar tu memang agak mencabar sikit lah. Oke guys, kita teruskan perjalanan sampai ke hujung sana tu. Aku tahu kawasan tu memang semak, masih semak. Sebab kalau aku nak meracun pun pentem macam ni memang tak sesuai sebab musim hujan. Jadi kita biarkan dulu dia penuh dengan semak samun. Rumput dia pun jenis rumput yang senang mati je, tak ada masalah. So aku nak tengok dia punya perkembangan. Ini pun semua penuh nih, sawit nih. Di sebalik-balik getah nih ada anjing penjaga kebun. Dia tak apa, dia tak kacau. Dia sudah kenal aku, jadi tak ada masalah. Ini dulu adalah penanaman getah sebenarnya, tapi getah pun tidak berapa bagus. So ramai yang mengambil keputusan untuk menukar tanaman tersebut dengan tanaman sawit. Sawit lebih, orang kata lebih menguntungkan lah. Sini pun ada kebun lemon. Sana apa tu?
macam ada kebun pinang mana dah. So kita lalu kawasan ni, dan di sana nanti ada sebuah rumah orang tinggal kat situ. Jadi seberang tu baru kita punya kebun 39. Ni dulu dah ada juga ditanam pokok lemon. Ni banyak ni. Ni kira macam bapak saudara punya kebun lemon lah. Dah lama dia tak kutip agaknya. Mana dia pergi tak tahu. Kawasan ni pun kena banjir juga. Ni pondok dah. Tapi dia tak bermalam lah. Samping tu juga dia ada agak tanam pokok-pokok pisang. Dan tanaman terakhir dia adalah ni lah. Dia sulam dengan sawit. Baru dia tanam sawit dia ni, tapi dah naik bagus. Okey, jalan pertanian tu tadi las kat sini ya. Dan mungkin ada rezeki lagi dia akan sambung ke sini. Ini pun ada jalan kat ni. Jadi aku menuju ke sini. Situ ada satu rumah orang. Memang tanah dia kat situ. Jadi aku nak pergi ke seberang tu nanti. Dia ada jambatan lah. Dia ada jambatan dah. Jadi aku tumpang lah. Tu pokok getah banyak. Bawah ada sawit. Majoriti semua menanam sawit dah sekarang. So aku akan melalui depan rumah dia ni. Kira pondok jugalah, pondok kebun. Dia kata dia nak tinggal sini. Ngam-ngam lalu depan kebun pondok dah. So kita akan pergi ke depan lagi tu. Ada pokok tinggi tu. Dia tak ada di rumah ni. Kawasan ni pun kena banjir juga. Di satu hari nanti mungkin akan ada gak kampung dekat sini. Tengok kebun. Ni kebun dia lah. Kebun pisang dia. So aku melalui kawasan dia. Salah, kita orang dah kenal. Ini ada pokok kristal. Oh, ni pokok engkalak ni. Pokok engkalak. Ni dia tanam pisang banyak jenis. Ada pisang tanduk, pisang kapuk, pisang embun. Tu dia ada punya limau. Limau kasturi. Lebat sungguh. Dia punya nanas pun subur-subur. Tu banyak lagi kawasan ni. So ni kebun orang lah. Kan kebun aku. Aku cuma tumpang lalu saja. Dan kita tengok saja. Perlu kita nak kacau barang orang. Aku cuma tumpang dia punya titi. Kalau dia ada lagi ya. Mana ada punya titi ni. Tontah hanyut. Aduh. Hanyut sudah titi dah. Tak dapatlah aku nak menyeberang ni. Selalu ada titi di sini. Aduh. Salah. Aku paksa tengok dari jauh sajalah. Ada parit besar ni. Tapi parit ni bagus juga sebab dia antara ataupun sempadan antara tanah ni lah. Tuh. Aku punya sawit tak nampak. Tapi yang sepokok sini menghilang, tengok. Kena banjir. Ayo. Tak apa, nanti kita ganti. Kita banyak lagi stok di rumah. Oke guys, di sinilah
terletaknya aku punya kebun 39. Aku tak dapat nak menyeberang sebab titi jiran aku ni hanyut. Nampak gaya ada hanyut. So aku tengok dari jauh je lah. Sebab buat masa ni memang belum sesuai lagi kita nak meracun ke apa. Sebab selalu sangat hujan. So yang ni nanti kita akan tebas lah. Tebas guna mesin. Tak kisah, dia baru lagi. Bagus juga sebab ada rumput-rumput ni. Takut dia berlakunya banjir lagi. Rumput ni boleh menghalang sedikit aliran air tu lah. Sebab sini bila hujan deras ke apa kan, dia punya parit ni akan melimpah. Tengok kawasan ni habis. Parit ni akan melimpah. Air dalam parit ni akan naik, meluap dan akan kena pada kawasan pokok sawit. Tapi sekali imbas tengok macam lebih rumput dari pokok ni. Aku nak menyeberang tak boleh. Lagipun kalau aku nak pergi sini, aku kena pergi ke sana lagi tu. Jauh. Kalau melompat ni boleh ni. Masalah dia parit dia ni dalam. Lepas tu tak ada yang dekat. Semua jarak jauh-jauh. Aku ingat nak pergi jugalah seberang. Boleh kurang-kurang dia kita boleh clearkan dia punya di bawah-bawah pokok dia ni. Makin tebal lah ni, aduh. Dalam ni muat 39 pokok je. Memang tak nampak lah permulaan. Pokok dia masih kecil. Oke guys, aku berjaya melompat. Tuh. Berjaya melompat dari seberang. Masih tak jatuh. Sebab aku sempat tergelincir tadi. So, jom. Kita pergi tengok tu punya pokok ni. Tebal loh. Ni dia. Nampak ni, tersembunyi. So aku ingat aku nak pergi sana dulu lah. Oke guys, situasi masih terkawal. Ini pun oke lagi. Sebab itu boleh lah. Dia punya rumput tidak keras sangat lah. Kita boleh pancung sikit-sikit. Kita bersihkan keliling pokok dah aja. Supaya ianya tidak terlalu tertutup nanti. Tengok macam sepokok tu tadi dah tertutup. Jadi nanti takut ya lambat mendapat cahaya matahari. Tengoklah dalam bulan 3, masuk bulan 3 ataupun habis tahun baru Cina nanti, kita hanyak dia sampai licin. Oke guys, kawasan ada tunggul-tunggul ni, aku kena berhati-hati sedikit. Aku dah terkena dari itu. So, kita tebas sikit-sikit tepi-tepi dia ni. Lepas tu kita belah. Aku tak bawa air ni tadi. Jadi kita akan lalu ke situ nanti. Sambil tu kita akan tebas kawasan tu lah. Kita tengok. Ada 2-3 pokok je situ. Yang belakang ni kita biar dulu. Sebab dia punya rumput pun tak berapa tebal sangat. Masih boleh dikatakan dalam keadaan yang terkawal. Kita buat dia nanti. So hari ni takat ni je dulu. Lepas tu aku nak buat jalan balik sana. Sebab aku tak bawa air tadi. Oke guys, kita tebas ni dulu. Aku risau nih. Kawasan semak-semak aja nih. Takut ada penghuninya. Itu aku dah terkena di pohon pisang di kebun sebelah. Itu bapak saudara aku pun cakap kawasan ni ada juga. So kita kena berhati-hati selalu lah. Oke guys, ini adalah yang permulaan dah.
satu pokok, dan di situ ada 2, dan seterusnya 3, 4, 5, 6. Dan di sini adalah permulaannya. Sini aku punya pondok selalu dah, pondok sementara. Jadi aku nak cari jalan pulang sini. Nanti kita akan usahakan dengan lebih kerap lagi lah kawasan ini. Oke guys, itu saja untuk hari ini. Aku bagi lapang sikit-sikit dia punya perdu pokok, tak semua, sebab aku tidak cukup masa dan aku terlupa nak bawa air tadi. Takut kering kat sini nanti. So masa akan datang, masa yang sesuai, kita akan usahakan sebaik yang mungkin. Kita akan pastikan kawasan dia bersih nanti. Sebab sekarang ni masih belum sesuai kalau kita nak spray ataupun kalau kita nak tebas. Sebab sekarang ni masih musim hujan, takut banjir lagi. Dan ada juga kebaikan dari rumput dia, yang untuk menghalang air terlalu deras. So kita bersabar dulu, sebab kita pun selalu kekangan masa lah. Kekangan masa. Jadi kita akan buat secara berperingkat. Luas, tapi muat 39 pokok saja. Selebih dah kiri kanan orang lain punya. So guys, kita ketemu lagi di video yang akan datang. Oh, haus. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar jadi channel, biar sampai maju ke depan dan terus semangat memberikan info serta berkongsi pengalaman. Letih. Oke guys, kita ketemu lagi di video yang akan datang. Salam sayang buat semua. Bye bye.